Top 5 phone di bawah harga RM1,000. Yang pertama, korang boleh dapatkan Poco M8 yang berharga RM999 untuk 8GB punya variant, 256GB of storage. And then dia ada screen 6.77 Full HD AMOLED screen dengan 120Hz. So dia ada high refresh rate lah. And then dengan chipset dia menggunakan Snapdragon 6 Gen 3 yang okey je. Kalau kata korang buat run Antutu, dia boleh dapat dalam 500 ke 600 macam tu lah. Dengan baterinya yang sebesar 5520 mAh dan juga dia ada 45W fast charging. Yang kedua, korang boleh dapatkan Infinix Note Edge dengan harga RM999 untuk yang sama juga 8GB 256GB of storage. Dan untuk Infinix ni dia mempunyai skrin 6.78 inci 1.5K AMOLED curved display dan juga dia pun mempunyai 120Hz refresh rate screen. Chipset Infinix ni dia mempunyai Dimensity 7100 yang di mana kalau kata korang nak main game ke apa, okey saja sebab untuk Dimensity 7100 ni dia punya Antutu score hampir sama dengan Snapdragon 6 Gen 3. Lepas tu dia mempunyai bateri sebesar 6500 mAh dan fast charging yang sama juga macam Poco tadi, 45W. Yang ketiga, kita mempunyai Tecno Pova 7 5G yang mempunyai screen 6.78 Full HD IPS display, tapi yang ni refresh rate dia 144Hz dan dia pun mempunyai chipset gaming iaitu chipset MediaTek 7300 Ultimate yang kalau kata korang nak main game, yang ni one of the best. Actually nombor satu lah daripada list ni untuk main game semua tu. Antutu score dia dalam 600,000 ke 700,000 dan bateri dia pun besar, dia mempunyai 6000 mAh dan juga dia mempunyai fast charging 45W dan juga wireless charging 30W. Yang keempat, kita ada Samsung Galaxy A17 5G yang di mana harganya RM899 untuk 128GB, RM999 untuk 256 punya variant. Dia mempunyai 6.7 AMOLED display yang di mana dia ada refresh rate 90Hz. Yang ni yang paling rendah lah. Dia menggunakan chipset Exynos 1330. So dia mempunyai 5000 mAh punya bateri dan juga dia punya fast charging 25W sahaja. So sebelum saya beritahu phone yang kelima ni, jangan lupa untuk like, share dan juga follow TikTok ni untuk dapatkan lagi top 5 phone yang berbaloi. Phone yang kelima, Redmi Note 15 yang mempunyai screen 6.77 Full HD AMOLED screen dan juga 120Hz dan juga dia mempunyai 3200 nits. So kalau kata korang nak pakai dekat luar ke apa ke yang tempat yang bercahaya, dia tak ada masalah pun sebab dia punya nits dia tinggi. Dia mempunyai bateri 5520 mAh dan juga dia mempunyai 45W fast charging dan juga dia pun boleh charge phone lain dengan 18W fast charging. Korang boleh dapatkan phone ni dengan harga RM849 untuk 128GB punya variant yang di mana kalau kata korang nak 256 punya variant, RM949.